Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan salam kooperasi. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia-Nya kita diberi kesempatan menyambut Hari Raya Aidilfitri setelah menjalani ibadah puasa sepanjang bulan Ramadan, khususnya buat umat muslimin dan muslimat. Aidilfitri mengingatkan kita pentingnya kesabaran, bersyukur dan berkesamaan untuk menjadikan amalan baik dalam gerakan koperasi. Ianya juga menjadi masa terbaik untuk menguatkan hubungan, merapatkan jurang dan menyemaikan semangat saling memahami antara satu sama lain. Semoga kemuliaan Syawal ini membawa kesejahteraan yang berpanjangan dan menguatkan ikatan persaudaraan kita dalam mengekalkan kita semua. Akhir kata, saya akhir dengan pantun, akhir Ramadan tanda kerahmatan, awal Syawal tanda kemenangan, salam Aidilfitri tanda ingatan. Tanda kita kukuhkan hubungan. Akhir kata, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin pada semua warga angkasa dan warga koperasi, khususnya umat muslimin dan muslimat di mana sahaja berada. Saya Abdul Rahman Abdul Razak Sheikh, Timbalan Presiden Angkasa. Sekian, terima kasih.